dengan apa-apa video yang Lana naik muat turun dekat Instagram ke dekat Facebook, itu bukan rekaan semata-mata sebab itu adalah kisah benar. Sebagai contoh? Yang contohnya yang paling senang lah kita cakap, yang ada video Lana pakai songkok lah, Lana jadi lelaki. Itu Lana cakap jiran dia nak bercerai. Lepas tu bini dia makan jamu Lana, tak jadi cerai. Tapi memang betul benda tu sebab kadang-kadang macam nak cakap dia mengeratkan lah. Dia mengeratkan hubungan tu. Kan kadang macam kita dah dingin, sini banyak yang kita kena perbaiki. Salah satu perempuan kan banyak kita kena jagalah semua. Kadang-kadang ada je yang suami ke apa ke yang WhatsApp kan, tolonglah sis Liana, isteri saya tak boleh ditegur, bawahnya macam-macam lah dia cakap pasal tu. So bila Liana bagi suruh makan, dia pun bagi, terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah kita orang dah banyak selesailah masalah. Dia ni perempuan je yang makan, lelaki dia tak makan? Ada lelaki. Tapi bukanlah jamu yang perempuan je lagi kan, sebab dalam tu ada manjakan ni, dia manja pula. Yang lelaki ada jamu untuk lelaki lah, yang untuk gagah perkasa, yang Okay, so maknanya itulah antara yang terbaik lah. Selain pada tu je lah. Ada banyak, kalau nak cerita banyak. Ada yang banyak je pasangan suami isteri yang dah lama kahwin, dah berbelas tahun kahwin pun yang tak dapat zuriat. Bukan nak cakap lah jamu Liana ni punya sebab dia mengandung, tapi dengan izin Allah memang dia mengandung. Makan tak sampai 1 botol sebab dia kemaskan urat, dia betulkan rahim kita, dia kuatkan rahim, buang segala kotoran, angin jahat, semualah dia buang semua. Lepas tu dah kasih clear, terus mengandung. Tapi kalau yang untuk anak-anak dara yang banyak keputihan tu, memang yang tu